Hai, Assalamualaikum. So, kalau korang raya nak buat laksa, korang boleh datang ke abang ni. Nampak sekilo RM13 ikan sardin ni, besar-besar. Okey, kita ambil 2 kilo. Okey, bos. Kasih timbang dulu. Korang tengok ikan dia fresh, besar korang. Ikan sardin ni dekat mana? Dekat Pasar Borong Selangor. Nanti orang cakap jauh kan, dekat Sri Kembangan je. Besar besar ikan. So kita timbang dulu. Bos, berapa bos? Boleh. So, berapa? 26. Okey, terima kasih bos. Raya kita makan laksa. Alright. Ni ikan sardin tadi. Macam biasalah, korang belah dekat insang dia, lepas tu belah straight sampai ujung. Lepas tu buang insang, buang isi perut. Nampak? Clear. Bersih Ni ikan sardin kita. Kalau tak nak buat malam ni, terus simpan beg plastik, bawa dalam freezer. Kalau tak, terus rebus. Ikan fresh Nampak? Bersih. Clear. Okay, alright. So yang mana nak buat laksa hari raya, boleh cari. Okay, korang.